Pernah dengar berita terbaru? Kanser kolon kini semakin banyak dikesan dalam kalangan rakyat Malaysia yang lebih muda, terutamanya bawah 40 tahun. So, jangan ingat penyakit ini hanya berlaku pada orang yang berusia. Wait. Do you need medical financing support? Contact Amden. Bye. Biasanya kanser kolon bermula daripada ketumbuhan kecil yang dipanggil polip dalam usus besar. Lama kelamaan, sesetengah polip tu boleh bertukar menjadi kanser. Ada yang tak ada simptom, tapi antara simptom yang perlu diberi perhatian adalah darah dalam najis, perubahan tabiat membuang air besar, kurang selera makan dan kurang berat badan. Risikonya boleh meningkat jika anda kerap makan daging diproses, kurang bersenam, merokok, obesiti dan mempunyai sejarah keluarga dengan kanser kolon. Jadi, kanser kolon ni boleh dikesan lebih awal melalui saringan. Malah, polip boleh dibuang sebelum dia jadi kanser. Kalau anda mengalami simptom dan mempunyai faktor risiko, jangan tunggu. Buat pemeriksaan awal kerana pengesanan awal boleh menyelamatkan nyawa. Stay informed, stay healthy.